korang yang nak pergi travel dalam masa terdekat ni, saya ada 4 perkara yang korang perlu tahu sebelum korang terbang. Yang nombor 4 ni penting, korang kena tengok video ini sampai habis. Untuk poin yang pertama, korang kena ada iaitu buku merah, pasport. Yang ni sangat penting untuk korang nak pergi travel. Kalau travel ke luar negara, kena ada pasport. Perkara yang kedua pula, korang kena ada mata wang negara yang korang nak pergi tu. Tak kisahlah cash ataupun kad, dua-dua boleh. Kalau nak mudah, bawa dua-dua. Sebab apa? Kalau pergi kat tempat yang terpencil ataupun pasar-pasar kecil, selalunya diorang akan menggunakan cash, iaitu tunai lah. Yang ketiga, korang kena ada tiket. Tak kisahlah tiket airline mana-mana pun ataupun tiket bas sekalipun, pastikan korang bawa sebelum korang masuk ke boarding gate. Perkara yang keempat ni pula, yang ni yang korang tunggu-tunggu kan. Kepada korang yang nak pergi travel ke luar negara yang susah untuk dapatkan makanan yang halal, macam mana solusi dia? Makanan ready to eat. Macam dekat saya sekarang ni, saya ada sambal gepuk Pak Remi. Makanan ni ready to eat, yang mudah untuk dimakan, boleh buat rencah, boleh makan terus pun boleh. Semoga video ni bermanfaat untuk korang yang nak pergi travel, share pada kawan-kawan ke, sanak saudara ke yang nak pergi travel tu, okey? Happy safe travel untuk semua, okey?